Oi. Oi. Kenapa ni Mimi? Aduh, tak habis-habis lah you ni dengan problem ni. Tolonglah. I sedih. Dia ada masalah. Kenapa ni ya? Tak ada. Kenapa? You ni asyik problem je lah. Dengarlah dulu. Ya. Power I tu. Boyfriend you? Ha, kenapa dengan boyfriend you? Ya. Dia nak cari perempuan lain. Dia nak tinggalkan I. Dia nak break up dengan I. Alah, you kena faham lah. Lelaki nanti satu hari dia mesti nak kahwin dengan perempuan juga. You kena terima hakikat tu. Takkanlah dia nak kahwin dengan orang macam you ni kan? Jangan lepas macam ni. Yalah, you nak buat macam mana? Satu hari lelaki mesti nak kahwin dengan perempuannya. You tengoklah, you macam ni takkanlah dia nak kahwin dengan you macam ni. Apa salahnya I ni? Ni doktor dah bagi ubat tau, nanti gugur. Takpelah, tak payah nak risaulah. Apa kurangnya I ni? Apa yang ada dekat dia tak ada kat I ah? Masalahnya sekarang ni dia bukannya nak dekat perempuan, nak kahwin dengan perempuan dia. You tahu tak dia nak kahwin dengan papuk kat tepi jalan macam I ni juga. You tahu tak? Ha? Bapuk macam you juga? Alamak. Loh. Dia pergi cari